Video ni khas bagi tuan-puan yang masih bekerja sambil buat side hustle tepi. Yang mana yang tak bekerja dan tak buat side hustle tu boleh scroll je siap-siap. So tuan-puan, hari-hari ni kita struggle buat side project. Kita buat macam-macam hustle sebab nak tambah income. Tapi soalan saya, mana pergi duit ekstra tu? Ramai yang bangga ada income berlipat kali ganda, kerja siang malam sampai tak tidur. Tapi masalahnya, gaya hidup pun ikut berlipat kali ganda naik. Income naik, that's good. Tapi hutang pun sama naik, meh, that's bad. Orang yang biasa buat side hustle ni, biasanya bila duit projek masuk, mulalah rasa gatal tangan. Nak tukar kereta, nak pergi travel jauh-jauh. Sebab duit banyak tiba-tiba masuk, at the end akhirnya tenaga habis, masa terbuang. Tapi kekayaan yang ini network kita tak bergerak pun, tak bertambah-tambah. Jadi berhenti kayakan orang lain, bayar diri kita sendiri dulu. Setiap kali kita dah claim payment projek masuk, terus potong at least 20%, terus beli gold bar babi gold. Tuan-tuan kumpul je emas fizikal ni, buat sambil jadi perkasam. Tak ada masalah. Bila nanti dah penat hasil, umur 50 tahun, dah bersara nanti, gold bar ni lah yang akan bekerja untuk kita pula. Di public gold ni sangat mudah. Kalau kata tak ada duit lamsam nak beli emas sekaligus, boleh je nak simpan emas 999 bermula dengan RM100. Kumpul sikit-sikit sampailah ada jumlah gram emas yang banyak. Tolonglah, please lah, jaga titik perlu kita buat hasil selama ni dan simpan dalam gold bar dan dinar semua ni. Tak susah pun dengan akaun emas GAP Public Gold, Gold Accumulation Program. Nak beli seketul terus boleh, nak kumpul sikit-sikit pun boleh. So macam mana caranya? Sangat mudah. Saya boleh bantu step by step, isi je borang saya nak di bio saya ataupun rujuk pin video saya di profile dan saya akan bantu sebaiknya.